terkini KWSP, tuntutan pengeluaran, apa status sekarang? Rakyat menunggu. Assalamualaikum, selamat menonton di channel Suria TV Official. Alhamdulillah, hari ini kita admin. Hari ini 1 Mei 2026. Selamat Hari Pekerja untuk semua pekerja yang telah mencarung KWSP. Alhamdulillah. Hari ini apa perkembangan terkini? Apakah status terkini tuntutan pengeluaran KWSP sekarang ni masih berjalan. Kita semua tetap memperjuangkan tuntutan pengeluaran KWSP untuk akaun 1. Okey, balik pada admin. Sempena Hari Pekerja ni, admin sendiri pun pernah menjadi pekerja, dan kita ada simpanan dalam KWSP. Jadi banyak mana tu di akaun 1 adalah akaun yang paling banyak, akaun 2 tu sederhana, dan akaun ketiga fleksibel sangat-sangat sedikit. Jadi oleh sebab itu kita masih memperjuangkan lagi untuk tuntutan pengeluaran akaun 1 KWSP. Untuk ni kita masih menunggu agak-agak YB, Datuk Seri Sihdan Kasim mendengar video ini, menonton video ini, dan bersampai kepada Perdana Menteri Malaysia. Semoga tuntutan kita didengar dan dilaksanakan dan boleh diluluskan secepat mungkin. Jadi apa-apa jua kita berdoa semoga pihak kerajaan dapat meluluskan tuntutan ini secepat mungkin. Harap bulan Mei ni adalah bulan yang kata baik untuk kita semua. Kita harap-harap rakyat menunggu ni dapat kerajaan mendengar luahan rakyat, hati rakyat dengan pelbagai dugaan beban belanja yang makin meningkat. Harap-harap kerajaan dengar apa yang kita nak luahkan ni. Okey, harap-harap kita dapat menuntut ataupun tuntutan pengeluaran KWSP akaun 1 ni dapat diluluskan secepat mungkin. Ini bukan cakap kosong sahabat-sahabat semua, kepada netizen semua. Ini bukan cakap kosong. Kita tetap memperjuangkan dengan suara kita. Harap-harap pihak kerajaan dapat mendengar apa luahan kita. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi.